Okey Zat, maqulat asyar. Kita punya jauhar kita adalah handset. Okey Zat. Okey, maqulat asyarah lah. Ataupun maqulat asyar. Okey, yang asyar tu 10. Maksudnya 10, apa benda yang 10? Okey. Okey, dia ada 10 benda yang kita boleh cakap tentang suatu perkara. Okey, jadi satu tu nama dia jauhar, zat atau objek atau diri benda tu lah. Okey. Dan kemudian lagi 9 yang baki tu adalah arat ataupun sifat dia atau perbuatan dia. Untuk perbuatan masuk dengan arat juga. Masuk pun dia bukan pisah. Dia arat ni cover semua. Selain zat, semua tu kita panggil arat. Oh, selain pada zat. Sebab tu kita panggil, nak ringkaskan 10 tu kita boleh ringkaskan kepada 3. Zat, sifat, fi'il. Zat tu jauhar, sifat dengan fi'il dalam arat. Kemudian sifat fi'il ni kita pecah lah kepada 9. Okey. Jadi total semua 10 lah. Okey, jadi kalau kita ambil contoh handset dia kan. Okey, handset tu kita panggil dia jauhar lah. Termasuklah dia punya jirim. Dia jisim dengan jirim lebih besar, jirim lebih kecil. Bukan. Macam mana? Jirim tu bahan tu sendiri. Maksud bahannya, bahan material asal tu? Contohnya nak mudah faham, kata-kata plastik, besi, kaca kan. Itu jirim. Segala bahan-bahan tu kita panggil jirim lah. Jisim? Jisim ni pula benda yang ada sekurang-kurangnya ada panjang, luas dengan dalam. Bahasa ni lah, dia 3 dimensi lah biasanya. Mana okay, jirim, kalau jirim ni bentuk yang dah ada fizikal lah. Jirim tu kalau asal dia sebiji lah. Kalau orang kalam kata jauhar mufrad. Jauhar mufrad. Mufrad tu dia punya orang dalam kalam dia sebenarnya ada beza makulat falsafah dengan makulat kalam. Yang biasa orang agama mengaji yang makulat kalam tauhid ke kalam bukan kalam kata-kata, kalam ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu yang tauhid lah, ilmu kalam. Tauhid. Cumanya kalam ni dia tinggi sikit. Sebab tauhid biasa ni dia bincang rukun iman je biasanya. Okey. Kalau kalam ni dia bincang lebih dari itulah. Yang falsafah tadi lah. Dia macam falsafah tapi versi Islamik lah orang kata. Yang apa, yang lebih banyak Islam, ta'aluk semua tu. Bukan? Yang tu dia ada kira tauhid. Kalam pun juga, tapi kalam yang kalam ni dia macam tauhid campur yang lain sekali. Dia lagi banyak cabang. Maksud campur yang lain sekali tu untuk menerangkan ketauhidan Allah ke ataupun dia lain? Dia masih nak bincang tentang tauhid tapi dengan cara yang lagi kompleks. Okey. Orang awam biasanya tak perlu sangat. Kecuali orang awam yang ada ini cara tafsili lah. Tafsili jugalah lebih kurang. Okey. Tu. Okey, jadi yang 9 lagi tu. Okey, jadi phone semua ni kita kata ni lah jauhar. Termasuklah bahan-bahan dia, besi, kaca, apa semua kita panggil jauhar. Okey, kemudian kita nak bincang pasal aurat dia lah, yang 9 yang boleh ada dekat suatu bahan tu kan, suatu objek tu. Ni kiri kanan je lah. Sungai Tani kanan ni. Okey, kanan. Okey. Saya memang tak tahu lah ni. Okey. 9. Aku tak kereta straight lah. Okey, jadi ada 9 sifat lah ataupun 9 ciri dia kan. Okey, jadi dia 9. Kita start dengan yang pertama dia panggil kam. Kam berapa? Al-kam. Terjemah dia berapa. Tapi kalau bahasa kita lah ni kuantiti. Kuantiti. Kuantiti pun ada paling basic 2 jenis. Kuantiti paling minima. Minima dia ada 2 jenis. Okey, satu yang terpisah, satu yang bercantum. Ataupun dia nama Arab dia kam muttasil dengan kam munfasil. Muttasil bersambung. Muttasil. Macam tajwid punya istilah lah kan. Majaz muttasil. Majaz muttasil. Wajib munfasil. Majaz yang munfasil kot. Kan? Wajib muttasil. Sebab dia wajib muttasil sambung. Sebab wajah semua kan. Okey. Okey, jadi ada kam muttasil dengan kam munfasil. Munfasil pisah kan? Munfasil pisah. Maksudnya kita dia punya kuantiti tu memang bacaan dia satu-satu. Contohnya ceritanya apa maksud munfasil terpisah? Maksudnya kuantiti phone ni yang bersifat satu ni adalah bilangan dia, berapa banyak jumlah dia. Contoh tadi 1. Satu phone. Yang ni kita nama dia kam munfasil. Kalau kata ada 2 kan, kalau kata 2 phone kita panggil 2 lah. Sebab apa nama dia munfasil? Sebab 1, 2 dia seketui-seketui.
Sebiji-sebiji. Jadi munfasil. Munfasil. Terpisah. Okey, lepas tu mana jauhar yang berpisah lah. Dua ini jauhar lah. Lah ni kita bincang bila kita dah fokus pada satu jauhar ataupun beberapa jauhar, kita nak bincang pasal kam pula lah. Berapa je ni? Contohlah ni tengah ada satu. Kalau ada dua lah. Okey. Jadi benda ni bersifat seketui. Okey, ni sebuah satu. Sebab tu nama dia terpisah. Okey. Yang kemudian yang kedua nama dia kam muttasil. Kam muttasil ni kam yang bersambung lah. Okay, bersambung ni maksudnya satu memang dia bersambung. Satu lagi dia tu nilai dia tak seketui-seketui macam tu. Kita boleh ada point, boleh ada pecahan. Contohnya pada phone, dia punya tinggi, panjang, lebar. Tu yang kata jirim tu. Jisim. Bila jisim ada tinggi, jisim, panjang, lebar, kita panggil jisim. Ni panjang. Jirim tu bahan ketui-ketui dah. Bahasa Arab panggil maddah dah. Maddah atau bahan lah, hayula. Istilah falsafah dia panggil hayula. Ramuan je tu. Kalau orang kalam kata jauhar mufrad, biji seketui tu. Cantum tu. Bila cantum je dua ketui. Sebiji, okey, ni ikut cara kalam dulu kan. Okey, cara kalam kata sebiji ni jauhar mufrad. Bila dia cantum dengan sebiji lagi sekurang-kurangnya, dia dah jadi dua ketui, dia dah ada panjang. Ada je panjang, dia dah kira jisim. Okey. Tapi dalam realiti biasanya dia ada panjang, lebar, dalam lah. Dalam ke dalam lah. Kedalaman. Contoh phone ni. Kalau kata diri macam ni, ni dia punya tinggi, dalam atau tinggi lah. Dan dia ada apa lebar. Tu dia ada luas dia apa semua. Jadi sebab tu bagi 3 dimensi. Satu titik, kosong dimensi. Dimensi tu maksudnya pemanjangan. Okay, contoh titik sini, satu titik, dia titik kosong dimensi. Dia panjang kot ni, dia jadi 2 dimensi lah. 2 dimensi ni satu dimensi. Satu dimensi panjang, satu pemanjangan. Kemudian line ni dipanjangkan jadi satu surface, permukaan. 2 dimensi. Sutuh, orang Arab panggil sutuh. Sutuh. Permukaan. Okey, dah jadi 2 dimensi. Kemudian permukaan ni dipanjangkan sikit lagi. Ke belakang dia jadi 3 dimensi. 3D. Tu maksud imtidad ataupun dimensi. Jadi ukur apa? Itulah jisim tadi tu. Yang kata bila ada sifat dimensi tu kita panggil dia jisim. Tapi bahan yang boleh menerima dimensi tu kita panggil jirim. Alright, okey. Kemudian kam muttasil. Contoh tadi kita kira 1, 2, 3 biji kan. Itu kam munfasil. Kalau muttasil dia bersambung, maksudnya berapa sentimeter. Dia satu benda bahan tu dalam tu lah. Bukan, ukuran dia. Okey. Ukurannya contohnya ni kalau kata 10 cm kan. 10 cm tu dia punya panjang lah atau tinggi dia lah. Tinggi dia, dalam kan. Dalam ke apa kan. Dan dia dianggap bersambung sebab satu memang dia bersambung. Satu lagi nombor dia tak sebiji-sebiji. Kita boleh kata contoh macam kita ambil jarak ni 3.5, 3.6 ataupun 3.675. Dia ada digit. Maksudnya dia tak seketui-ketui, dia ada pecah atau point ni lah. Okey, faham. Itu kita panggil kam muttasil. Satu lagi yang termasuk juga dalam kam muttasil ni masa pun sama. Masa pun dianggap bersambung. Dan dia ada pecahan dia lah. Kalau kita kata 1.2567 saat. Jadi dia bukan ni satu masa yang seketui masa dah. Munfasil lah. Dia bukan munfasil, dia muttasil. Okey. Masa. Jadi itu kam. Tamam tadi. Kam. Kemudian tu arak yang kedua lah. Arak yang pertama lah. Arak yang pertama. Kemudian arak yang kedua nama dia kaif. Kaif tu bagaimana? Kaifah lah. Ataupun kita panggil kaifiyah. Sebab tu nama dia kaifiat. Kaifiat tu bagaimana cara nak buat satu benda kan. Jadi kaif tu apa? Bagaimana? Okay, ataupun dalam bahasa moden kita panggil quality. Quality. Jadi quality ni ada banyak pecahan lah, tapi yang basic kita duk guna yang ikut mudah faham dia, ikut deria kita. Kam yang dapat dari mata, kam yang dapat dari hidung, yang dari telinga, ataupun dari lidah, ataupun dari sentuhan. Contoh dari mata ni kita dapat bentuk. Lihat. Apa bentuk dia? Bentuk 4 segi kan. Okey. Tu kaif yang kaif dari segi mata. Kemudian warna dia. Warna merah, biru, hitam. Itu pun
ciri dari mata. Okey. Kemudian kalau kata dia ada bau dari hidung, boleh abang lah kan, bau dia macam mana. Macam bunga kan. Macam bunga dia ada apa, bau lah. Ada bau kulim. Apa dia? Bau kulim. Bau loyan. Mana ada pula ya. Okey, jadi kalau benda tu ada sifat yang kita boleh tambahlah ikut dari kita. Okey. Ataupun telinga? Kalau telinga, contoh dia ada apa? Contoh ni speaker ni. Speaker ke ataupun haiwan ke, bunyi. Ada bunyi dia. Okay. Ataupun apa-apa radio ke apa kan. Jadi boleh tambahlah bunyi, ataupun kalau makanan boleh tambah rasa, kualiti dari sudut rasa kan, rasa manis, lidah. Lidah. Okey, kemudian sentuhan. Okey. Sentuhan kerah, lembut, panas, sejuk, kasar, licin. Itu kaif dalam kaif kualiti. Kemudian kaif ni ada pecahan, selain daripada pecah ikut dia ada pecah ikut berapa lama dia kekal dekat benda tu. Maksudnya? Ada kaif yang memang tak ubah dah. Contoh kita tak sifat kerah pada kaca, pada besi kan. Kita boleh kata dia agak stabil lah. Semuanya boleh berubah juga kalau kita bakar. Dia akan cair. Jadi ada yang kekal terus, ada yang boleh hilang. Contoh boleh hilang ni macam warna kulit manusia secara umum kita kata kekal lah kan. Tapi warna kulit secara spesifik, contoh warna muka yang boleh berubah. Kalau marah jadi merah. Okey. Ataupun dari segi emosi kita pun ada, dia panggil kaif nafsani. Kaif nafsani, kaif yang kita tak nampak dengan diri, tapi kita boleh kesan lah. Contohnya berilmu. Ilmu tak nampak pun lah, tapi kita nampak lah pada waktu dia bercakap, waktu dia menulis ke apa kan. Jadi itu kaif juga. Jadi ini perbahasan, ada debat dia lah. Ada yang kata kaif, ada yang kata ilmu tu bukan kaif. Ilmu tu sejenis jauhan dalam juga. makulat ni lah Masyar ni. Ini perbahasan tahap tinggi lah kan. Tapi nak mudah faham, ada dia kata kaif nafsani. Contohnya alim dengan jahil. Alim sifat berilmu, sifat jahil. Okay, jadi ada yang zahir, kaif yang nampak zahir, ada kaif yang tak nampak lah. Okay, itu kualiti lah kan. Yang kedua kaif. Kemudian yang ketiga wada'. Wada' ataupun al-wada'. Wada' ain. Wada' ain. Wada' ataupun bahasa Arab betul dia al-wada'. Al-wada'. Okey, asalnya wada' tu kedudukan atau letak. Wada' tempat ke apa? Dia terjemah bahasa macam-macam lah kan. Tempat, letak, susun ataupun posisi, lokasi, macam tu lah kan wada'. Okey, tapi dalam apa yang kita bincang dalam makulat kan, bila kata wada' ni dia macam nisbah antara satu bahagian jauhar tu dengan sebahagian dia yang lain. Maksudnya kalau manusia kita ada tangan, kaki, badan, kepala semua kan. Itu kita sebagai satu manusia ni jauhar. Kemudian bahagian-bahagian tu kita panggil ajza' lah, juzuk bagi jauhar tu. Kan tangan ni adalah satu juzuk lah daripada kita. Okey, jadi hubungan ataupun kedudukan juzuk-juzuk ni dia boleh pelbagai, dan setiap pelbagai posisi. Kedudukan tempat ni. Hubungan sesama juzuk ni, contohnya berdiri, juzuk duduk macam ni lah. Kemudian kalau duduk, juzuk dia akan melipat kot ni. Baring, juzuk duduk melintang. Ataupun kalau bersila, juzuk duduk macam ni kan. Jadi setiap juzuk tu dia boleh ada jarak hubungan yang berbeza. Contohnya kalau berdiri, kaki dengan kepala jauh lah. Yang handset lipat lah. Kalau yang lipat dia lipat. Yang ni tak boleh pubur. Itu namanya wada'. Wada'. Jadi kalau pada manusia kita kata berdiri tu wada', duduk tu wada', baring, bersila, menerap, berteleku, terlentang, yang boleh berguling, dan semua tu bongkok, semua tu kita panggil wada'. Dia mengambil tempat, faham relate dengan tauhid tadi. Ataupun kalau bahasa kita ni, saja baca bahasa kita, al-wada' iaitu hantaran dan terletak, seperti berdiri dan tidur dan sebagai keduanya. Maksudnya macam ni lah, ni wada', tapi dia boleh genggam ni juga. Jadi wada' secara umum macam tadi, kalau tangan kita fokus,
Ni buka tangan, ni genggam tangan, ni buat peace. Contohlah kan. Mana tiba jadikan dia jauhan tadi. Juzuk tu dia berubah-ubah kedudukan. Kita panggil wadah. Kalau bahasa mudah kita kata posisi. Sebab tu kena tahu istilah moden bagi senang faham sikit. Macam kita lama tu dia, iaitu hantaran dan terletak. Apa benda tu. Okey, faham. Okey. Kemudian arah yang seterusnya mata. Al-mata. Mata tu bila. Sebab tu unik sikit ilmu tu apa, dia benda yang soalan jadi isim. Mata soalan kan, isim lah, kita panggil isim istifham. Tapi kita namakan dia al-mata dengan al-aina, di mana kan. Okay, jadi kalau ikut bahasa mata kita ni mata kita terjemah bila lah. Tapi kalau terjemah biasa masa atau tempoh. Kalau bila kan. Jadi dia kata iaitu di masa. Ada terjemahannya di masa. Seperti kemarin dan semalam, dan masa lama dan sebagainya. Okay, jadi mata ni contohnya dia ni tadi. Okey, kalau ikut betul masa ni dia ada perbahasan panjang, cuma nak mudah faham dia nisbah suatu jauhar tu dengan pergerakan jauhar yang lain. Sebab tu masa secara umum kalau kita ni kita pakai pergerakan bumi, pergerakan matahari, itu yang mengukur masa kita. Tapi secara praktikal kita masa lah. Masa ni dibuat dan masa ni hancur. Okey, masa tu ada banyak pecahan, tapi yang basic kita tahu contoh satu, kalau kata benda tu sebagai objek teman-teman, kita kata dia wujud bila, kan, bila masa dia start wujud, bila dibuat lah, dibuat kan, dipicture apa ni dia, manufacture tu waktu expired. Kalau kata manusia ni, contohnya bila dia wujud kat tempat ni, contoh ada orang tu datang satu tempat, jadi kita kata dia datang pada hari apa, pukul berapa, jam berapa, kemudian tempoh pula, dia duduk berapa lama, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Okey, ini semua berkait dengan aina, mata. Okey, lepas tu yang seterusnya aina di mana ataupun tempat lah, lokasi. Dia kata contoh ni iaitu di tempat, seperti di rumah dan di udara dan di tengah laut dan sebagainya. Maknanya macam kapal terbang di udara terbang. Kapal terbang kat udara, kapal di laut macam tu. Ataupun lagi dia ada yang khusus dengan umum lah. Maksudnya khusus ni lah, ni kita contoh kita dalam kereta, agak spesifik lah. Tapi yang umum kita di Kedah. Betul, lebih mengecil, lebih luas. Tempat yang lagi besar dan tempat yang khusus, yang tadilah kita dalam kereta, ataupun lagi tempat betul-betul secara saintifik koordinat kita kat mana, dalam peta apa semua kan. Tu dia jadi aina yang khusus lah. Jadi macam bentuk geografi lah pula kan. Sebab tu kata Magula ni kalau belajar lah jadi mutakhir tu betul dah. Itu paling penting. Tapi yang dia bunga-bunga dia tu, hasil dia yang lain tu menjadi alat kefahaman yang lebih penting kepada tauhid tadi. Jadi dia akan pecah. Okey, faham. InsyaAllah. Betul? Kiri lah. Ujung tu kata feel like tu. Ada feel like ambil kiri. Okey. Betul tu apa? Aina kan. Kemudian al-milku. Milik. Milik bahasa Melayu dah jadi milik lah. Okey, milik ni maksud dia milik jugalah. Contohnya apa? Siapa milik dia? Siapa milik dia, ataupun apa yang dia miliki. Contohnya kalau kita dia ada milik jauh dengan milik dekat juga, ataupun milik khusus dengan milik umum kan. Milik khusus ni contoh ni yang kulit kita ni, kita punya khusus. Dalam kita mana sebut kulit ni kira milik manusia. Milik manusia. Tapi kalau ikut secara moden maknanya kita anggap kulit ni pun jauhar juga. Tapi orang dulu sampai tahap kulit pun dia kata milik. Baju pun milik. Dan benda yang bahasa dulu kata benda yang melekat pada orang tu, sama ada melekat sungguh atau melekat secara maknawi. Jadi sungguh tu ni lah, kulit, ataupun kalau kita tak mau pakai kulit, kita kata baju lah. Baju pakaian tu maknawi kot. Baju sungguh lah, maksud melekat sungguh. Baju? Maksud melekat sungguh ni maksudnya memang duduk dekat kita betul-betul. Kalau maknawi tu? Maknawi contoh harta kita. Harta milik kan? Tapi milik. Contoh harta kita kat Negeri Sembilan melekat dengan kita tak? Yang tidak ada duduk dengan kita. Dia macam kilo SP.
Saham semua dan kripto Bitcoin. Itu tak boleh keluar zakat. Sebab tu milik tu. Milik. Walaupun tak melekat sungguh. Okey. Fiqah pula. Jadi yang melekat zahir, melekat maknawi lah. Zahir ni lah. Ya, sebab tu orang dulu kata kulit pun dia kira milik. Padahal kita lah ni dah anggap macam Johor lah kan. Sebab kalau tak ada kulit sekarang ni kira Johor yang lain lah. Bagi saya tak anggap kulit ni milik lah. Tapi kalau kata milik, roh kita kata roh kita tu ni paling advance gila lah kan. Roh kita tu lah diri kita saja. Segala jasad ni semua itu jadi hakikat. Itu hakikat lah. Ni syariat ni. Sebab tu kita apa nak bagi stabil balik, kita kata kulit ni jauh lah juga. Takkan kita nak boleh tanggal suka hati kan. Betul kan, lekat kita kan. Kalau kata nak anggap juga kulit tu sebagai contoh milik, kita kata milik hak kekal sungguh. Milik hak tak boleh nak cabut lah, cabut mati. Khilaf lah tu. Tapi dah apalah, cuma pasal lama sampai tahap tu lah berbincang. Jadi kulit ni melekat sungguh lah kan, ataupun baju melekat lah juga tapi boleh cabut kan. Tapi ada tak melekat tapi milik juga. Harta, kereta kan, anak bini yang boleh pisah bila-bila. Boleh pisah. Ataupun memang tak pernah melekat pun tapi kita kata dia milik kan. Okey. Aduh, idhafah. Okey, idhafah ni kalau ikut sandaran idhafah ataupun isnad sandaran. Okey, yang ni dia sebenarnya hubungan antara sesama jauhar. Kalau tengok kat sini dia kata iaitu sandaran dan adu. Adu ni letak sebelah. Beradu tenaga maksudnya duduk sebelah berlawanan. Kita selalu faham idhafah tu. Idhafah ni selalu kita faham lawan beradu kan. Tapi bertentangan pada dia kan idhafah. Idhafah ni sandak atau sandak. Dia macam isnad juga idhafah ni. Jadi maksud idhafah ni ialah sandaran dan adu seperti anak Zaid dan saudara Zaid dan bapa Zaid dan sebagainya. Okey, apa maksud dia? Maksudnya hubungan sesama jauhar, contohnya dia bagi manusia lah kan kat ni kan. Jauhar yang kita bincang ni. Jadi antara contoh Ustaz dengan saya, kita punya idhafah adalah kawan. Ustaz dengan Muhammad, sandaran tu. Idhafah dia, sandaran dia adalah anak. Dengan mak bapak kita ni anak. Itu kalau yang berlawan tadi tu apa? Dia tak ada lawan. Dia memang cerita pasal hubungan sesama objek. Idhafah ni dia tak ada kaitan dengan lawan ke apa. Sebab tu adu tu dia kena faham maksud asal dia apa. Adu tu maksudnya duduk sebelah. Bila yang ni duduk dengan yang ni, apa hubungan dia? Ni hubungan bungsu. Tu hubungan dia. Boleh. Yang ni musuh ataupun kita dengan guru kita. Murid dengan cikgu. Okey. Kan, ataupun majikan dengan pekerja. Semua kita panggil idhafah. Okey, kalau macam ni tadi kita kalau phone ni dengan ustaz, phone tu milik ustaz. Idhafah dia tu. Tak, dia akan jadi dia dari segi aurat yang paling jelas dia adalah milik ustaz. Tapi kalau ustaz milku dia dia akan masuk dekat milku. Dia akan masuk mana-mana satu tempat situ. Dia ikutlah. Ada tu yang boleh masuk semua. Okey, sebab tu dalam akulat ni sebenarnya dia ada bincang jauhar secara seorang-seorang dia. Dan ada setengah aurat ni dia kena banding dengan benda lain, jauhar lain. Dalam kitab ni dia tak pecah lah. Kalau saya ajak makulat saya sendiri, saya pecah benda tu. Saya ada makulat sendiri, nama dia makulat salasah. 3 je. Dia link sikit je. Dia benda ni juga tapi kita susun bagi jadi 3 je. Okey. Tapi kalau ustaz yang reka phone ni ada idhafah. Ustaz jadi pencipta ataupun pereka, dia jadi objek atau ciptaan lah. Hasil inovasi ustaz lah. Dia punya pattern kita lah kan. Okey, kemudian second last nama dia fa'al. Okey, al-fi'lu fa'al ataupun kalau bahasa moden kita panggil action and active action. Maksudnya dia yang melakukan sesuatu, dia yang buat sesuatu, dia yang dominan ataupun dia yang buat lah kan. Cuma saja buat. Okey, kalau bahasa kita ni dia kata iaitu membuat seperti lipat dan pusing dan jerang air dan jemur padi dan kerat kayu dan sebagainya. Apa jauhar tu boleh buat? Okey, yang ni yang masuk dekat fa'al. Kan zat sifat fa'al kan. Tadi semua tu lebih kurang masuk bab sifat je. Kena fa'al di dalam arab juga. Fa'al ada 2. Ataupun yang berkait dengan perbuatan ada 2. Satu fa'al, satu infial ataupun an yaf'ala dengan an yanfa'ila. Okey, jadi
satu jahar ni sama ada dia boleh ada fa'il saja ataupun dia boleh ada fa'il dengan infial sekali. Okey, apa maksud fa'il saja? Fa'il saja ni maksudnya dia buat perbuatan tu dan dia tak perlu ada mangsa atau objek. Dia jadi sana dia boleh buat perbuatan satu perbuatan tu ikut suka hati dia lah. Bukan. Okey, suatu perbuatan tu sama ada perbuatan tu dilakukan oleh satu jauhar tu semata-mata dan tak perlu objek lain pun atau jauhar lain, ataupun perbuatan tu kalau nak berlaku dia mesti kena ada dua jauhar, satu objek, satu mangsa. Satu pelaku, satu yang dilakukan. Fa'il lah. Fa'il dengan maf'ul. Fa'il dengan maf'ul. Okey, jadi contoh macam berjalan dan berlari. Dan semua ni kita boleh buat seorang-seorang. Tak perlu kena ada benda lain baru nak kata dia lari. Ada fi'il lah. Fi'il saja. Tapi ada juga fi'il yang kena libatkan benda lain. Kan, libatkan benda lain, contoh makan. Makan mesti ada makanan. Kan? Okey, kan, makanan mesti ada makanan. Potong mesti ada benda yang kena potong. Okey, jadi kalau contoh kita ambil makan, kan, ni dia sekali lah dengan infial kan, sebab dia kena gabung dua, nak faham tu. Okey, kalau infial ni maksud mudah faham dia ialah menerima kesan dari orang lain atau objek lain. Kita menerima. Tak kisah siapa-siapa. Jauhar tu menerima. Okey, contoh kalau potong, kan, kita sebagai fa'il, pembuat, dan contoh sayur yang dipotong atau buah. Buah tu jadi ada infial, iaitu dipotong. Buah dipotong. Buah tu jauhar. Dua-dua jauhar. Kita yang memotong pun jauhar, buah pun jauhar. Cuma kita jadi yang dominan, kan, kita panggil fa'il lah ataupun fa'il. Kan, orang yang kena jadi mangsa itu dipanggil munfa'il ataupun maf'ul ataupun infial. Okey, macam yang tu. Menerima kesan. Yang menerima kesan. Jadi macam tu kan, kalau memotong, membunuh, kan, kalau kita tak membunuh, okey, yang melakukan bunuh tu nama dia fi'alun. Kan. Kemudian yang kena bunuh tu nama dia infial. Kan, masa bunuh tu dia menerima kesan. Jadi dia panggil infial. Yang dibunuh. Jadi kalau tengok, kita tengok ayat dia kata buat, iaitu menerima buat. Infial tu nama dia iaitu menerima buat. Seperti jadi terlipat. Maksudnya kalau kita melipat, kan, kain baju yang kena lipat tu, dia tengah ada infial terlipat lah, ataupun infial dilipat. Kita melipat, baju tu dilipat, dua-dua jauhar. Dua-dua jauhar. Ataupun contoh lain dia kata, dan menerima belah, seperti jadi terbelah, dan menerima panas seperti jadi terpanas dan sebagainya. Jadi kalau kita bakar benda, kita pembakar, kita fi'il, kan, yang kena bakar tu dia ada infial terbakar lah. Kan, ataupun kita apa tadi? Menerima belah, potong tu lah. Apa beza maf'ul dengan infial? Infial menerima kesan. Okey, kalau lagi infial ni masdar. Infial masdar dan daripada fi'il infa'ala. Biasanya kalau ada in fa'ala, ada in depan tu, kita akan terjemah sebagai ter ataupun kadang-kadang di. Contohnya in kasara. Kasara tu pecah, kalau in kasara terpecah. Jadi kalau sendiri je jadi. Dia boleh jadi sendiri, boleh jadi orang buat. Kita ketuk kaca pun terpecah lah. Tak mestinya terjatuh. Tu yang infial. Jadi ter tu kadang tepat, kadang kurang tepat. Tapi selalunya dia tak masuk kiri. Jadi kadang-kadang kita nak nak mudah kita kata lah. Contohnya in fa'ala terbuat, in kasara terpecah, ataupun in darabah terpukul. Boleh kat lah orang yang kena pukul, tapi jarang guna lah tu. Lari-lari kena tendang. Jadi itulah satu lah maknanya asas magulat ni. Lepas tu dia kan urai-urai lah. Kalau Ustaz dah hatam lah asas magulat, tinggal nak tahu detail bagi setiap. Itu je lah. Biasanya yang paling bincang detail ni kam dengan kaif. Kam kaif ni biasanya bincang memang dalam sungguh. Yang lain tu ada dalam, ada kurang sikit. Dia termasuk fizik, sains, geografi semua dalam tu kan. Daripada ni lah naknya saya
duk faham sains ke fizik ke herba ke apa. Mana saya duk guna ilmu makulat nak bagi faham benda. Okey, sebab mana benda-benda contohnya. Tak boleh susah ni contoh herba kan. Tentu kita nak tahu kenapa pokok ni jam sana. Apa rasa dia? Kenapa kena untuk betina untuk orang perempuan, untuk orang lelaki. Jadi kita nak tahu. Okey, fungsi herba. Okey, ni soalan selepas belajaran. Soalan kuis. Okey. Fungsi herba duduk dalam makulat apa? Fungsi. Kaifah dia kan. Daripada 10 tu herba tu jauh hal kan. Kam kuantiti. Fungsi dia tu duduk dalam aurat mana ataupun makulat mana? Yang daripada 9 tadi tu. Daripada 9. Saya bagi jawapan. Tak herba tu jauh hal. Okey, settle. Okey. Tapi fungsi dia tu kita nak panggil apa? Jadi ada kam. Saya sebut benar Okey, kam, kaif, wada' ataupun wada'u, kemudian mata, aina. Untuk apa tadi? Wada' tu ni apa posisi? Nisbah tadi apa herba tadi? Fungsi herba. Kam, kaif, wada', mata, aina, milk, idafah, fi'al, infi'al. Boleh kena tengok balik dia punya description dia ni. Masuk dah? Description. Okay, kam kuantiti, kaif kualiti, wada' tu posisi, kualiti fungsi. Dan mata masa, aina mata bila mata di mana, dan mata bila, masa, dan aina di mana ataupun tempat. Kemudian milk milik dan ataupun kepunyaan. Kemudian idafah itu sandaran atau hubungan sesama jauhar. Kemudian fi'il tu perbuatan, infi'al tu yang kena buatan. Serius. Hubungan apa? Fungsi. Boleh. Mana yang lagi tepat? Ya, dia tak ada jawapan objektif, tapi ada satu jawapan yang lebih tepat. Kalau nak ada kuantiti ke apa kualiti dia? Betul ke fungsi kita panggil kualiti? Fungsi kualiti. Cuba fikir betul-betul. Bukan nak surrender. Fungsi kualiti. Tapi kalau fungsi tu ada juga sampai dengan kualiti. Dia memang akan ada kata, cuma kita nak yang paling sharp. Paling fungsi herba infial yang kena idafah kaitan fungsi kaitan idafah apa? Okey. Begitu ialah dekat yang saya faham makulat ni, fungsi herba masuk dalam fi'il. Sebabnya buatan. Dia apa yang dia buat pada tubuh. Jadi herba tu jadi fi'il, pembuat fungsi, pembuat kerja dalam tubuh. Kemudian tubuh kita jadi infial, menerima kesan dari herba. Jadi bila kita makan atau herba panahan, makan dia ni yang dia kata apa tu, menerima panas. Kita ambil herba panas, kemudian badan kita jadi panas. Jadi tubuh kita jadi menerima panas. Infial lah. Infial, tubuh kita jadi infial. Ada infial atau maf'ul, kemudian herba tu akan jadi fa'il lah. Yang buat fi'lun. Jadi fungsi herba kita akan letak dekat fi'lun. Dan tubuh kita tu jadi infial. Mana atas perbincangan tu kat mana kita duduk tu? Itu kan semua benda. Dia boleh duduk semua lah macam tu. Semua objek kita boleh hurai 10 benda ni. Dia duduk kat mana-mana. Maksudnya? Tak lah, kita boleh letak mana-mana. Tapi yang tepat tadi kena tahu lah. Contoh rasa. Rasa dia duduk dekat kaif lidah kan. Bentuk dia kaif mata. Warna dia kaif mata. Masa dia matang tak matang. Masa tengok lah. Okey, secara saintifik herba kita nak bila sebut tentang masa, waktu mana dia dia subak ke, atau waktu mana dia akan kembang bunga ke, kemudian dia hidup berapa lama, ada pokok hidup besar, ada pokok hidup lama, kan dia ada masa dengan tempoh kan. Jadi bunga kembang pukul berapa ataupun musim mana, apa saja sikit. Sebab dia kata dari situ kita kembang jadi ilmu sains mata kan. Kembang satu bab saja pun dah cukup banyak dah. Sebab tu saya minat ilmu makulat ni kan. Orang fikir kenapa minat ilmu agama ni kan ilmu agama anda kalau faham ilmu segalanya. Fiqh pun boleh sakit sambung fiqh agama. Sebab tu lama boleh tulis kitab bau-bau banyak-banyak.
Kadang-kadang guna basic-basic ni dia kembang satu tajuk. Jadi Allah bagi ilham lagi. Jadi kan tampak ilham apa lagi. Dengan lalu ni saya duk kira lah. Tu tak boleh kata. Ni tarah motor hak jelas je ni pun dah macam-macam. Alhamdulillah jazakallah. Terima jazah ha. Kabir ni. Kabir tu. Ajar situ.